Guys, kadang-kadang aku tak faham lah kenapa orang anti sangat dengan program SARA ni. Sebab aku terfikir dua benda lah. Yang pertama, mungkin dia tak boleh beli rokok lah dengan duit SARA tu. Yang kedua, mungkin taik-taik judi ni tak boleh nak pump duit dalam mesin judi online. Sebab duit masuk dalam IC dan hanya boleh beli barang-barang dapur saja, iaitu barang-barang asas lah. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab usaha kerajaan hari ni memang nak menoktahkan miskin tegar. Apa yang dimaksudkan dengan miskin tegar? Miskin tegar ni, kita tak ada pendapatan apa-apa pun, sampai atas meja kita tak ada apa-apa makanan pun. Sampai tahap rakyat terpaksa pergi jumpa dengan YB kawasan untuk minta sumbangan. Benda tu tak salah, tapi sebagai YB dia akan fikir juga apa yang kita boleh buat dengan rakyat supaya rakyat ni tak ada masalah makan lagi. That's why dia bawa lah jumpa dengan pihak yang atas lagi, iaitu pihak kementerian dan sebagainya. Maka SARA ini diwujudkan supaya kita semua yang kat bawah ni susah macam mana pun kita, kebulur macam mana pun kita, insya-Allah atas meja kita ada makanan. Terutamanya kepada bini-bini yang suri rumah tangga ni. Kadang-kadang kesian tau. Sebab aku ada berkawan dengan YB, dia pernah cerita dengan aku. Ada seorang perempuan ni, dia selalu datang ke pejabat YB lah. Dia minta bantuan. Okey lah, YB bagi je, tak ada isu benda tu. Cuma kadang-kadang tu YB terpaksa tanya jugalah, suami kerja apa? Dia bagi tahu suami penjawat awam. And then dia masih lagi minta duit bantuan. Bantuan untuk apa? Untuk bayar bil dan buat makan sikit lah. Lepas tu YB pun tanya lagi lah, ada dapat STR tak? Dia kata dapat, tapi atas nama suami. Lepas tu YB tanya lagi, kamu pernah dapat tak duit tu? Dia kata tak pernah rasa pun, sebab semua masuk akaun suami. YB dapat find out, rupanya suami dia kaki judi online. So berkemungkinan besar duit STR yang masuk dan duit-duit gaji itu kebanyakannya dihabiskan ke judi lah. Apa yang pihak kerajaan boleh buat nak selesaikan masalah ni, yang orang kata tak ada makanan atas meja ni? Wujudkanlah program SARA. Bila ada program SARA ni, kita susah macam mana pun, duit 100 dalam IC itu hanya boleh beli barangan asas saja, seperti beras, telur, kicap. Bagi aku 3 benda ni pun dah okey. Sebab dulu aku orang susah masa sekolah dulu kan. Aku pernah je merasa hari-hari makan nasi, telur, kicap. Alhamdulillah hidup lagi sampai hari ni. Dan ada orang cuba petikai, dia main kaum sikit lah. Dia kata ini cara untuk bunuh peniaga-peniaga Melayu. Bro, kalau tengok betul-betul data dan statistik, peniaga Melayu ramai je kedai-kedai dia yang boleh jual barang-barang untuk program SARA ni. Caranya kena declare, kena daftar lah dengan pihak kementerian kan. Maknanya orang buka kedai hari ni bukan buka kedai saja-sajalah, dia kena buat declaration. Dia tak ada istilah buka kedai untuk cuci duit. Faham tak? Itu saja guys. Contoh yang ada, kita ada Maidin, syarikat Islam tu. Aku pun membeli belah dekat Maidin sejak dulu. Janganlah kita benci benda yang kerajaan buat untuk bantu miskin tegar. Kita mungkin ada duit, kita boleh cakap lah. Bagaimana dengan orang yang miskin tegar, tak ada makanan atas meja? SARA ni adalah antara peluang untuk mereka kekalkan makanan atas meja. Jadi kalau kita kaya, kita banyak duit, jangan hina orang miskin. Faham?